4 budak sesat dalam hutan dan diorang dapat survive selama 40 hari. Ceritanya bermula di bandar Araraquara di Colombia. Apabila ada salah satu keluarga ni, dia hendak melarikan diri daripada keganasan geng-geng dadah yang berada di Araraquara tu. Dan keluarga ni adalah salah satu keluarga daripada orang asli yang berada di Colombia itu. So disebabkan keganasan geng-geng dadah ni, diorang hendak melari ke Bogota. Tapi distance daripada Araraquara ni ke Bogota adalah sangat jauh, 800 km. Dan cara untuk sampai ke sana bukannya boleh naik kereta lepas tu sampai. Disebabkan kawasan ni penuh dengan air sungai apa semua yang separatekan bandar diorang. Diorang dapat jumpa satu pilot ni yang agree untuk membawa diorang untuk melarikan diri daripada Araraquara. Bukan itu saja, tetapi keluarga ini juga mendapat perlindungan daripada ketua tribe diorang sendiri untuk memastikan yang keluarga ini dapat melarikan diri ke Bogota dengan selamat. Dan kapal terbang yang diorang dapat ni bukanlah kapal terbang private jet ke apa yang kita bayangkan kan. Pilot dan juga kapal terbang yang diorang jumpa ni adalah salah satu kapal terbang yang memang digunakan untuk smuggle orang daripada satu tempat ke tempat yang lain. So memang kita boleh nampak diorang ni sangat desperate untuk keluar daripada Araraquara ni. Keluarga ni sebenarnya terdiri daripada satu mak dan juga 4 orang anaknya, iaitu mak dia yang bernama Magdalena Valencia dan juga 4 orang anak dia yang bernama Leslie yang berumur 13 tahun, Soleni yang berumur 9 tahun, Tien Noriel yang berumur 4 dan juga Christy yang pada waktu tu, waktu dia nak berlepas, hanya berumur 11 bulan. Tujuan keluarga mereka nak keluar pergi ke Bogota sebab ayah mereka dah lama dah tinggalkan Araraquara tu dan telah menetap di Bogota. So, diorang nak reunite dengan ayah mereka di Bogota tu. So, apabila diorang dah dapat pilot, dah dapat perlindungan daripada ketua tribe diorang mulakan plan diorang untuk melarikan diri. Diorang naik plane diorang tu, dia first tu dia berjalan lancar. Diorang dapat take off dan diorang tengah on the way ke Bogota. Tetapi 30 ke 40 minit macam tu, tiba-tiba enjin kepada kapal terbang tu fail. Dan pilot kepada kapal terbang ni dia terus radio, mayday, mayday, kita nak jatuh ni. Dia plan untuk landingkan kapal terbang tu di Apaporis River. Tetapi plan pilot ni tidak kesampaian kerana sebelum diorang dapat sampai ke Apaporis River tu, diorang telah menjunam masuk ke hutan tebal Amazon Rainforest. Kesemua dewasa yang berada di kapal terbang tersebut, iaitu mak kepada 4 budak-budak tersebut, pilot dan juga ketua tribe tu, ketiga-tiga orang ni telah maut. Tetapi yang 4 budak-budak yang saya mention ni, diorang hidup lagi. So yang paling tua, iaitu Leslie yang berumur 13 tahun, dia terus take charge daripada wreckage kapal terbang tersebut. Dia membawa keluar adik-adik dia. Sebab kalau korang tak tahu, Amazon Rainforest ni adalah hutan yang paling besar di dunia ni. Banyak jenis haiwan-haiwan yang bahaya. Contoh kita boleh tengok anaconda. Anaconda ni adalah resident kepada Amazon Rainforest ni. Harimau kumbang yang bila hutan yang tebal macam ni, dia ada kat mana-mana saja dan kita tak boleh nampak benda tu. Tetapi yang paling kita boleh katakan miracle, injury kepada budak-budak ni adalah sangat minor. Kecuali Leslie yang pada waktu crash ni, dia menghadapi cedera kepada kepala dan juga kepada kaki dia. So untuk merawat injury dia sementara, dia ambil lampin bayi dan juga membuatkan dia sebagai satu bandage untuk kepala dan juga kaki dia. Kena take charge untuk menjaga adik-adik dia di dalam Amazon Rainforest ni. So pada the first few days, diorang menggunakan supply yang berada di kapal terbang tersebut untuk survive. Apa-apa makanan, apa-apa buah-buahan. Dan Leslie juga menggunakan kelambu yang dipack di dalam kapal terbang tu untuk membuat makeshift tent, untuk membuat kemah sementara untuk melindungi adik-adiknya. Tapi mesti korang tanya, macam mana Leslie dapat tahu semua knowledge ni? Sebab dia baru 13 tahun. Kan saya ada mention yang Leslie, keluarga Leslie ni adalah salah satu keluarga di dalam tribe orang asli. Di dalam tribe orang asli, dia mengajar budak-budak mereka macam mana nak survive di dalam kawasan hutan yang sangat bahaya ni. So benda tu adalah benda essential untuk mengajar budak-budak supaya diorang tahu how dangerous it is kalau sesat
di dalam hutan yang tebal. Tetapi disebabkan diorang perlu cari cara untuk survive lebih lama, diorang terpaksa bergerak daripada kawasan wreckage kapal terbang tu. So bermakna yang ini menjadikan diorang sebagai moving target. So apabila diorang menjadi moving target, search and rescue team ni kerja diorang menjadi lagi susah. Diorang kena predict ke mana budak-budak ni pergi. Dan benda tu bukan senang. Kerajaan dia hantar helikopter in hopes untuk mencari di mana kapal terbang ni dah crash. Sebab kapal terbang tu sebelum dia crash, dia sempat lagi menghantar beacon kepada kawalan udara yang berdekatan. So, diorang dapat estimate kat mana diorang crash. Tetapi disebabkan hutan yang tebal ni, diorang tak dapat nampak sepenuhnya kat mana. Maksudnya diorang dapat radius, diorang dapat tahu kawasan mana. Tapi tak tahu the exact location kat mana diorang crash tu. Tetapi cabaran yang dihadapi oleh search and rescue team dan juga komuniti orang asli ni adalah hujan. Sebab kita kena tahu, Amazon Rainforest ni adalah rainforest. Dia bukannya dapat namanya sebabkan harinya cerah. It's constantly raining. Dia sentiasa hujan. So, untuk cari jejak kaki budak-budak ni sangatlah susah. Diorang kena lajulah sebelum jejak ni hilang. Kerajaan Colombia pada waktu tu dan juga komuniti orang asli, dia tak ngam. Diorang ada history yang sangat gelap, yang bahawa diorang tak dapat mempercayai satu sama lain. Tetapi diorang letakkan semua tu di belakang kerana diorang nak menyelamatkan 4 budak-budak ni. Diorang dapat jumpa ada tanda-tanda yang budak-budak ni masih hidup kerana ada botol susu, ada pek-pek makanan yang dah dibuka dan juga ada tapak kaki yang kecil yang diorang dapat ikut jejak dia. Dan kerajaan dia dapat memberikan air support, meletakkan satu speaker yang besar yang dapat cover area tu, dan diorang juga memberi mikrofon kepada nenek diorang yang suruh mereka duduk diam, jangan pergi mana-mana, kita telah sampai untuk menyelamatkan diorang. So selepas 40 hari operation ni dia dijalankan untuk mencari budak-budak ni, akhirnya pada Jun 9 2023 diorang dapat jumpa budak-budak tu. Tetapi keadaan diorang tu adalah sangat kritikal, di mana badan diorang menjadi kurus kering. Diorang dah lama tak makan, diorang dah lama tak minum, dan badan diorang penuh dengan bengkak-bengkak daripada serangga-serangga yang ada di dalam hutan tu. Diorang dapat dielif keluar daripada Amazon Rainforest tu dan pergi ke hospital yang berada di Bogota, di mana diorang dapat dirawat dan recover di dalam hospital itu selama 2 ke 3 minggu. So, in the end, diorang dapat sampai juga kepada misi diorang untuk pergi ke Bogota untuk reunite dengan ayah mereka. Cerita ni ada di dalam Netflix sekarang ni. Dokumentarinya adalah bertajuk The Lost Children, dan dalam Netflix dokumentari The Lost Children ni diorang dapat interview budak-budak search and rescue team, komuniti orang-orang asli tersebut. Apa pendapat korang? Korang rasa korang boleh survive tak dalam Amazon Rainforest ni selama 40 hari? Ataupun korang rasa korang akan kena baham dengan the first haiwan liar yang korang jumpa dalam hutan tersebut? Cuba komen di bawah apa pendapat korang.